Saya pun nak sebut benda yang sama. Kami orang luar tengok kutipan tu 7, dah habis 4 dan tak ada masjid. Saya dengan arwah waktu travel tu kembali, harapan Allah adalah untuk membina masjid. Bila kita tengok tadi tu yang saya terkejut tu, 7 juta habis 4, tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta diperlukan lagi untuk dapat masjid? Yang tu bukan saya nak timbul keraguan. Saya orang luar, saya tak ada kepentingan apa. Saya pun, walaupun tadi senior saya tak tahu kata senior, saya tak lama tak ni. Bukan ada kepentingan siapa ni. Saya tak nampak surat ni pun saya baru dapat sehari 2 ni. Nak main, saya pun tak tahu maklumat apa. Cuma bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana. Bila kita tengok laporan umum ni, saya pun pernah jadi presiden. Kita tengok laporan umum, kita tengok di situ kita tertanya-tanya lah. Kita tahu aset alih, tak alih, kita tahu berapa banyak harga yang telah pergi dan berapa banyak yang boleh kita tengok. Dan yang tu bagi kami orang yang saya tak ada kepentingan dengan siapa-siapa ni, saya rasa macam sesuatu yang hilang dan kami tak dapat melihat benda tu. Dan saya dapat merasakan kesedihan arwah lah dengan apa yang berlaku. Tak apa lah, hak proses tanam tu tak apa lah. Duit tu, duit tak berkurang, duit masjid sampai sekarang Ustaz saya tengok hak 3.9 tu ada ke? 3 juta tu ada benar. Saya buat pembinaan semua 7 tu ada ke? 7 tu tak ada, tapi 3.5 juta tu masih ada dalam account. Dan saya dah sebut kepada account staff saya dah habis 3.9. Kita cuma membelanjakan lebihan duit daripada kutipan 3.5. Bagi Ana tak kena 3.9 hak habis tu tak kena. Bukan pihak dah tak kena. Tak kena. Itu je lah. Sedangkan menjawabkan kenapa masjid tak dimana lagi, tanah dapat pada bulan dan dikumpulkan sokongan pada 28 bulan. Tak apa. Itu tak apa. Prosedur permohonan tanah itu tak ada masalah. Hak hilang, hak tak ada tu. Yang tengok dekat atau tidak zaman kamu hidup dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok di keliling kamu penuh dengan penipuan. Dalam masjid orang tipu, dalam surau orang tipu, di jalan orang tipu, di mana-mana, dalam rumah orang tipu, luar rumah orang tipu. Penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang bawah menipu. Dia tak ada kecuali yang memimpin, tak ada. Daripada atas, yang paling atas sampai yang paling bawah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.